Baru-baru ini, media antarabangsa ulas sebuah artikel yang diterbitkan 26 September 2025 berkaitan kajian tentang risiko kanser akibat vaksinasi COVID-19 di Korea Selatan. Kenapakah media awal sangat sangkal bulat-bulat tanpa menunjukkan sedikit pun rasa bimbang terhadap apa yang ditemui oleh kajian di atas? Tiada perasaan simpati kepada mangsa yang kena kesan sampingan. Seolah-olah kajian ini tak betul atau tiada nilai akademik langsung. Itu komen media. Apa pula komen pakar jantung terkemuka dunia, Dr. Asim. Beliau kata kajian ini yang diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi adalah penting dan membimbangkan. Al Jazeera 11 Oktober 2025 ini contohnya cepat betul nak nafikan dengan menyebut bahawa vaksin bukanlah penyebab kanser seperti yang didakwa, di mana influencer di media sosial yang tularkan isu ini, mereka kata telah salah guna keputusan kajian tersebut untuk sebarkan maklumat salah. Kenapa cepat sangat nak buat penafian? Saya petik satu para daripada kajian tersebut terhadap lebih 8 juta individu setahun selepas program vaksinasi di Korea Selatan. Di sini penyelidik lahirkan kebimbangan khususnya terhadap AES iaitu kesan sampingan COVID-19 walaupun memperoleh suntikan booster. Ayat kedua ini lebih serius, memandangkan risiko kanser gastrik yang jauh lebih tinggi dalam kalangan individu yang divaksin berbanding individu yang tidak divaksin. Doktor harus mengutamakan pemantauan risiko kanser gastrik berhubung dos penggalak COVID-19. Walaupun begitu, penyelidik kajian ini menerima hakikat bahawa data dalam kajian ini agak terhad bagi penduduk Korea Selatan sahaja, di mana mereka pun mencadangkan kajian lanjut dijalankan. Sebaiknya sambutlah saranan ini, tapi kelihatannya kesan sampingan ini tidak membimbangkan bagi mereka. Jadi mereka mungkin tak akan buat pun. Kajian di Korea Selatan ini jelas mempamerkan sikap community scientist yang bertanggungjawab, di mana mereka ambil pendekatan terbuka. Bukan seperti berita Al Jazeera yang seolah-olah menutup kemungkinan wujudnya kaitan yang kuat antara kesan sampingan dan vaksin. Awal sangat mereka nak tutup tanpa tunggu kajian lanjut. Sedangkan vaksin tersebut pun masih dalam peringkat eksperimen semasa diedarkan ketika pandemik COVID dulu. Akhir sekali, kita lihat satu ayat pada kesimpulan kajian tersebut. Vaksinasi COVID-19 boleh dikaitkan dengan peningkatan risiko 6 jenis kanser, termasuk kanser tiroid, gastrik, kolorektal, paru-paru, payudara dan prostat.